Adik nak apa adik? Kek imbol ni. Okey, beres. Sekejap ya. Kita tekak. Kita mari tekak dulu. Alright. Alright. Terus ni. Kek ni. Dia kek coklat. Adik suka coklat tak? Suka. Siapa tak suka coklat? Sekejap. Kita letak balik. Alright. Lepas tu kita akan letak 2 sudu krim. Ni krim apa? Yang ni krim. Krim biasa je. Krim biasa je. Okay. Lepas tu kita dah letak krim kan? Okey, kita letak coklat pula. Jom. Okay. So, dah ready kan? Saya Okay. letak coklat. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ini dia special dia. Coklat dia. Kalau macam ni pun ramai lagi cakap. Berapa? Kata tak banyak lagi. Ni dah banyak sangat coklat. Kat sini berapa jejak? Berapa sini? Berapa? Harga? RM25. 35. Alright. Lepas tu kita akan letak coklat crisper. Biar dia ada rasa crunchy sikit. Nampak sedap tak? Yes. Saya suka tanya customer, nampak sedap tak? Kalau customer kata nampak tak sedap, saya merajuk. Okey, nak tutup tak? Nak tengok dulu? Okey, boleh. Okay. Thank you, Jejak. Adik nak croissant pula ke? Yes. Ini baru keluar daripada oven ni. Panas-panas. Croissant ni, Tembam-tembam dia ini 100% butter, pure butter. Okey. Right. Atijah sengaja tak letak banjir-banjir. Kenapa tu? Kita nak rasa dia punya butter tu. Butter daripada croissant. Nampak sedap tak? Yes. Tapi satu syarat. Yang ni kena makan fresh. Langsung baru makan. Dia akan rasa crunchy, flaky, sedap dan ada rasa buttery yang kuat. Okay, next. Adik nak tengok apa? Kromboli ni. Okay, kromboli ni. Orang Malaysia panggil kromboli ni, tapi nama sebenar dia adalah New York croissant. Okay, jom. New York croissant. Okay. So ini dah panas kan? Kita buat lubang dia. Sebab apa kita nak letak cream cheese dekat dalam? Cream cheese? Yes. Oh. Cream cheese ni kita tambah dengan coklat candy bar dekat dalam dia. Tu. Okey. Lepas tu yang specialnya bukan ada ni saja tau. Tada! Okey. Nanti kita letak dekat sini. Oh, extra ada? Ya. Okay. Thank you. Mahona coklat. Okay. Kita gunakan 100% coklat mahona. Tapi ni ada satu je kan? Sebenarnya kita pakai 3 jenis coklat mahona. I see. So 3 jenis pun harga dia dah RM1,000 lebih. Untuk satu saja. Wow. Okay. Tak tahu rasa coklat. Sekejap lagi kita try. Okey, adik. Kalau adik nak makan, ni masuk dekat dalam ni tau. Jangan yang dicicah yang ni. Salah. Nak saya demo ke? Sayang lah. Baik tahu awak buat sendiri. Nak, betul? Nak saya demo ke? demo, yes. Saya demo. Okey, confirm. Okey. Nampak tak hot coklat dia? Okay. Okey. Dan tu kita akan letak krim dekat dalam. Letak separuh boleh. Nak letak semua pun boleh. Okay. Kacang sikit. Alright. Yang tu letak tu. Lepas tu terus makan. Okay. Nak dengar tak? Nak tengok tak nanti kita makan? Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. It's good, okay. Sedap. Okey, Dalin, kalau Dalin nak datang, Dalin datang dekat Dewan Jubli Intan. Dekat Batu Pahat daripada berapa hari ni? 6 hingga 9 Mac 2024. 4 hari saja. Lepas tu kita, sehari lepas tu kita puasa terus. Oh ya. Kita puasa okay. Okay, ya. Datang sini. Okey, tapi siapa yang tak sempat nak datang sini boleh datang dekat Cafe Selayar. Cafe Secret berada di Selayar. Okay. Okay, thank you. Bye.